Ini seram. You bayangkan air kena tanam hidup-hidup tu. Shoot. Dia buat tanah betul tau. Dalam macam ni. Lampu. I tak nampak apa. Nampak orang dengan suara je. Okay, stand by. Lepas tu dia ambil tanah. Dia sodok. Kan? Okey lah. I menangis-nangis. Lepas sekarang nangis-nangis lah. Watak tu dah nak tanam hidup ni. Tiba-tiba senyap. Aku, mana semua orang ni? Tadi kan dengar. Rupa-rupanya dia orang dah break untuk supper. Masa tu dah pukul 2 pagi. Dalam hutan. Dia orang dah belah. Dia orang ingat Serena dah naik. Dia orang nampak benda tu menjelma jadi air. Dan duduk pergi minum dengan dia orang. Air sorang-sorang dalam tanah tu. Ya Allah, ya Tuhan. You bayangkan air dalam tu. Korang mana ni? Dalam hutan, you bayangkan. Ya Allah, macam mana ni? Tak ada. Menjadi tolong, tak ada. Lemas yang kelakar. Dia orang tengah duduk tu. Rupanya ada Serena lain tengah duduk minum dengan dia orang. Oh my God. Jadi dia ingat Serena kat situ. Sebenarnya aku dalam tanah lagi. Allah. Lepas tu, bila dia datang nak shoot balik. Okay, jom kita shoot. Dia tengok aku nangis. Kenapa ni? Kenapa kau tinggal aku? Habis siapa yang minum kita ni? Ceng. Ya Allah, seram. Itu pengalaman seram yang I paling tak boleh lupa lah.